Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi bubuk lambuk. Yang mana yang kita tahu ni bulan puasa dekat dah ni. Kan kadang-kadang kita tak lalu nak makan nasi sangat. Hari-hari nasi kadang-kadang nak tukar juga resepi nak buat bubuk lambuk. Lepas tu Cik Tah share resepi macam mana kita nak buat bubuk lambuk nah. Okey, mula-mula Cik Tah ada bawang merah. Bawang merah ni Cik Tah ambil 1 gram. Lepas tu ada sedikit halia 15 gram. Lepas tu Cik Tah ada bawang putih 20 gram. Lepas tu ni lada hitam Cik Tah ambil 1 sudu teh. Lepas tu Cik Tah ambil ada sebiji kentang, sebatang carrot. Yang ni terserah dah anak-anak nah. Okey, lepas tu ni rempah kurma ni Cik Tah ambil 15 gram. Lepas tu yang ni orang panggil halwa. Cik Tah ambil 20 gram. Lepas tu Cik Tah ada santan kara. Lepas tu Cik Tah ada sedikit daging. Dan ukuran yang Cik Tah buat ni bersamaan dengan beras 300 gram. Dengan bahan-bahan ni. Okey, selain daripada bahan-bahan ni lah, antara daging dengan sayur ni, yang ni terserah pada anak-anak. Tak makan semua ni, skip. Tak mau buat dengan daging, masuk benda lain pun boleh nah. Tapi untuk 300 gram ni, banyak ni punya bawang, banyak ni punya rempah. Lepas tu untuk biji halwa ni, lepas tu dengan sedikit santan. Okey. Sekarang ni Cik Tah nak blend halus dulu. Bawang, halia, bawang putih dengan lada hitam nah. Tu tunggu sat. Okey, ni bahan-bahan dia yang Cik Tah blend tadi nah. Okey, kod lah anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah duk kata apa tu Cik Tah, lada hitam pun tak pecah, tak apa yang tu. Kalau kata nak masuk sebiji-sebiji pun boleh, kalau nak masuk yang serbuk pun boleh. Boleh semua tu. Okey. Lepas tu Cik Tah akan ketepikan yang bahan yang kita blend tadi ni. Okey, lepas tu Cik Tah akan pelekat api. Okey. Dan untuk menu ni kita kena masuk sedikit minyak nah. Agak-agak Cik Tah 1 senduk ni lah. Okey. Lepas tu untuk mula-mula dia kita masukkan biji halwa ni dulu nah. Biji halwa, bismillahirrahmanirrahim. Dia belangor ni dia cepat panas. Nak cerita bagi. Okey, halwa ni tak ada lah dia nak cium macam mana kita bubur bawang tu. Dia tak cium pun, dia naik comel-comel je buih pun. Okey. Lepas tu kita akan masuk bawang yang kita blend tadi. Masuk bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah kita masuk bawang, masukkan rempah kurma ni. Okey. Kita kacau dia. Okey, yang ni ukuran beras yang Cik Tah buat 300 gram. Kut lah sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah. Cik Tah kami teringin nak buat, nak bagi dekat orang taman ke, nak bagi kat orang kampung ke, nak buat berapa kilo tu. Tanya dalam komen. InsyaAllah nanti Cik Tah akan bagi. Untuk tangkap 10 kilo pun insyaAllah Cik Tah boleh bagi resepi tu nah. Kut lah kita nak bersedekah. Ni Ramadan tak lama dah kan. Okey. Dah dia mengelegak tu, masukkan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, daging ni kok kalau kata tak ada tak mau buat daging fresh, nak pakai daging cincang pun boleh. Tapi kalau kata nak pakai daging import tu Cik Tah ingat elok kita rebus dululah. Saat ni kot dia liak kan, tak tahu kan. Okey, bila kata masuk daging ni kita tunggu sat nah. Kita tunggu dah sat nah. Okey, lepas tu mari kita tengok dah menggelegak sakan dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu kita akan kacau dia. Lepas tu kita akan masuk beras. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buhayak lagi nah. Jangan buhayak lagi. Okey, beras ni Cik Tah dah basuh dah nah. Cik Tah basuh dah. Tak payah sejak pun tak apa. Tak payah sejak pun tak apa.
Sebab apa, dia memang kejadian dia tu dia halui. Bunyi pun bubuk kan. Macam belah kami utara ni kami panggil moi. Nah. Okey, lepas tu kita akan masak dia sat. Lepas tu kita tak masuk ayak lagi. Okey, dah kita sebatikan dia, kita akan masuk ayak sikit dulu. Jangan masuk banyak nah. Sebab apa, sehari dia mewap. Masuk sikit dulu, agak kata apuih beras tu, agak kata satu takat tangan kita ni. Agak-agak lah, kita jangan pergi duduk celup pula dalam ni, hangat kan. Bagi dia kembang dulu, sehari baru kita tambah and tambah. Okey, ni tadi kita duk tambah dah ayak. Okey, lepas tu naik untuk penyudah dia tu. Ingat anak-anak sahabat-sahabat kita, masa kita nak tambah ayak tu, pastikan ayak ni panas supaya dia cepat. Bila kita tambah ayak sejuk, jadi macam dia lambat balik nak panas tu. Dia stop panas tu macam mana arwah mak kita duk pesan lagu tu lah, rebus daging pun dia pesan lagu tu. Kalau nak tambah ayak, tambah dengan ayak panas, jangan tambah ayak sejuk. Dulu cerita pun nak buat bagi orang kata ketegak, duk bubuh juga ayak sejuk, bantah nak cerita bagi. Lepas tu baru tahu. Lepas tu dah ni tak berani aku dah lah. Betul lah macam mana arwah mak kita duk pesan tu. Okey, lepas tu ni beras kita pun dah kembang. Beras kita pun dah kembang. Lepas tu kita akan masuk ni. Masuk ubi, masuk carrot ni. Untuk yang ni kia aci dah. Sehari kata dia kering sikit tu, kia aci dah. Jangan masuk awal sangat. Lepas tu kita akan biak sat sampai agak kering, insyaAllah dengan izin Allah. Lepas tu sehari kita punya ubi pun dia akan lembut juga. Tunggu sat. Okay, Alhamdulillah. Last sekali kita masuk, lebih kurang kita kata dengan ni kita berbulah dalam 80 ml kah. Bukan kita nak buat sayur lemak kan. Okay. Lebih kurang 80 ml santan. Terserah ke anak-anak kita nak pakai santan fresh ke santan kotak. Kalau santan fresh lagi sedap nak saya bagi. Okey, lepas tu kita akan perasakan dia. Okey, yang ni terserah pada anak-anak kita. Ikut kita rasa masing-masing. Tak ada rasa masin tu main mana. Kita lebihkan sikit garam tu. Ingat sebelum nak bubuh tu kaji dulu. Apa benda yang manis dalam ni? Apa benda yang masin dalam ni? Apa benda yang masam dalam ni? Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit perasa secukup rasa. Manis daging tadi pun dah ada dah kan. Kita kata Alhamdulillah. Okey, lepas tu kita akan gue dia. Okey, dah masak dah ni. Lepas tu kita akan masuk sedikit daun sup. Yang ni optional. Kalau tak mau masuk pun tak apa, nak masuk pun tak apa. Optional yang ni. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat kita katu api. Tunggu sat. Kita nak pergi Faida Tunggu. Alhamdulillah. Siap dah bubuk lambuk. Kita kata untuk ni Ramadan nak dekat mai dah. Sahabat-sahabat anak-anak kita jangan lupa. Cuba buat tengok, insya-Allah dengan izin Allah jadi. Nak kita bagi. Lepas tu satu pesanan lagi kita nak bagi tahu. Okey, untuk bubuk lambuk ni kita masak dia, dah masak tu jangan terlampau keras. Bila kata dia sejuk sehari ni, dia tak jadi tekstur dia tak jadi macam cayak. Dia jadi keras. Keras tak maulah. Dia nak macam cayak macam ni. Kita kata dia cayak tu tak apa, jangan takut, jangan terlampau keras. Bila kata keras tu sehari dia jadi macam nasi lah. Nasi lembek. Dia jadi gitu, kita tak maulah kan. Jadi maksud kata waktu kita duk buat tu bagi dia, kita kata bagi cayak sikit. Lagu tu lah kira-kiranya. Jangan takut. Kalau kata kita terlebih ayak pun jangan takut. Masak bagi lama sikit. Janganlah kata duk nampak ayak tiap-tiap beras tak nampak, tak malah lagu tu kan. Okey, lepas tu sekian daripada kita. Perkongsian kita pada hari ni bubuk lambuk. InsyaAllah dengan izin Allah sahabat-sahabat dengan anak-anak kita buat tengok Sekian, jangan lupa share, like, subscribe channel kita Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.